Kenapa Taufan ni ada nama yang pelik-pelik? Contohnya Fu Wong, Kalmegi, siapa sebenarnya yang bagi nama semua ni? Sebenarnya nama Taufan ni bukanlah suka-suka diletakkan. Semua ni datang daripada satu sistem penamaan antarabangsa di bawah World Meteorological Organization. Untuk kawasan Pasifik Barat Laut ada 14 negara yang terlibat, antaranya Malaysia, Filipina, Jepun, China, Korea dan juga Vietnam. Jadi setiap negara ni akan hantar nama ke satu senarai besar yang berputar pada setiap tahun. Nama-nama tu dipilih disebabkan dia senang disebut, dekat dengan budaya dan selalu dia ambil inspirasi daripada alam bunga, buah haiwan ataupun cuaca. Macam Malaysia contohnya pernah menyumbangkan nama Melo dan juga Jelawat, dan dua-dua nama ni pernah jadi nama Taufan yang sebenar. Macam Fu Wong ni ambil daripada nama yang dicadangkan oleh Hong Kong. Kalau Taufan ni terlalu teruk ataupun besar sangat, nama tu akan direhatkan dan terus dikeluarkan daripada senarai itu tanda sebagai hormat. Contohnya sebelum ni ada nama Haiyan ataupun Yolanda di Filipina, dua-dua ni dah dipadamkan dari senarai. Jadi apa pendapat korang? Cuba komen dekat bawah.